Soalan F pula dia tanya, bolehkah formula empirik pelumbung dua oksida ditentukan dengan menggunakan kaedah ini? Maksudnya, boleh tak guna cara yang sama macam kita kira magnesium punya tadi kan? We use pelumbung dua oksida. Jawapannya ialah, okey, jom tengok. Beza antara dua ni, nampak eksperimen dua-dua ni untuk cari empirical formula, tapi dia pakai approach yang berbeza. Okey, beza dia apa? Yang first one dulu, yang atas ni dulu, kita pakai marker pijak ni untuk cari, okey, jap, let's fahamkan dulu lah. So, kita fahamkan the mechanism, kita akan buka tutup penutup ni, and then kita akan alirkan gas, oksigen gas dari luar. Okey. Kedua ni pula, yang bawah ni, dia ada tube pembakaran, combustion tube, and then we are going to channel in our hydrogen gas. Okey. So, beza dia, satu pakai oksigen, satu pakai hydrogen. Kenapa lain-lain? Okey. So, jom kita tengok kat sebelah ni. Ni kita panggil siri kereaktifan logam. Okay. So I'm sure korang dah biasa dah tengok list ni kan, sebab dari lower form pun dah belajar. Ingat kalau nak kahwin bla 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 tu. Okay. So kita akan do some modification. In between aluminium dengan zinc, you akan put carbon. In between aluminium dengan zinc. And then zinc dengan ferrum ada hydrogen. Alright. So sekarang ni logam yang lagi atas daripada hydrogen, okay, the one that I highlight dengan yellow, kita boleh panggil dia lebih reaktif daripada hydrogen. Okay, this one sampai zinc, dia lebih reaktif daripada hydrogen. Okay, manakala yang bawah daripada hydrogen, iron sampai silver, ialah kurang reaktif daripada hydrogen. Alright, sekarang ni bezanya, yang method pertama ni kita akan gunakan untuk yang highlight yellow.